WhatsApp saya dengan ketua kompang lah, Faris. Malam tu kita orang kat sini meeting. Oh, jumpa teruja. Sungguh teruja, betul. Okey, baik. Ahli-ahli yang tahu pun, betul ni, betul ni. Ya, kita teruskan dengan segmen kedua. Segmen kedua ni lain sikit. Segmen kedua ni kita nak tanya pasal teknikal dalam permainan kompang. Dan kebanyakannya kumpulan-kumpulan kompang ni kan dia macam-macam. Ada yang pukul cara ni, ada yang pukul cara ni. Jadi untuk kali ni, apa rahsia ataupun apa yang specialnya kumpulan kompang Lohain Barat ni yang boleh dikongsikan? Ada apa-apa selain daripada paluan lah. Okay. Antaranya saya nak tanya, macam tradisi Johor punya paluan, dah memang makanan lah, betul? Belum lagi? Cuba ceritakan sikit macam mana tu. Dalam hal daripada kami dulu memang biasalah main lagu-lagu macam lama kan, macam kompang Jawa apa tu. Tapi bila kena kumpulan yang ini, ialah makna dia orang kebanyakan dari kosong kan. Kita nak ajar kompang Jawa agak susah. Kan pasal dia pukulan dia terlalu banyak rentak dia kan, ada berarti 4-5 kumpulan kan. Jadi lagipun masa tu pun kira senang cakap macam orang yang nak buat kerja kahwin dah tak ada kumpulan kompang yang lama punya dah memang dah tak ada. Jadi dekat situlah dapat idea sama dengan saya lah. Jadi apa-apa kita buatkan untuk melayan yang pekerja kahwin ni dulu. Itu dulu. Jadi dalam proses tu barulah kita nanti sikit-sikit main kompang tradisional kan, atau macam kompang Jawa boleh. Tapi bahasa ni belum lagi lah, pasal masih kita berlatih untuk yang macam ni lah, untuk kan buat kadang-kadang persembahan Maulidur Rasul. Macam ni akan datang ni 9 hari bulan. Di sini ada pemeriksaan Felda untuk juara Felda, juara-juara tu kan. Pun kita diminta juga macam tu. Jadi kita utamakan macam tu dululah. Yang tradisional, yang apa tu mungkin akan datang insya-Allah lah. Memang ada plan untuk tu. Tapi insya-Allah akan datang. Jadi maksudnya kalau dia tak main kompang tradisi Johor, kita nak dengar je lagi. Kita nak dengar apa yang rahsia sangat yang mungkin kelainan sikit daripada kumpulan kompang. Dia lebih pada lagu-lagu sekarang lah, lagu-lagu dia memang ada banyak. Salah satunya tu kompang macam kita iring pengantin kan. Jadi selain daripada iring pengantin, apa lagi yang ada? Berapa lagu semua sekali? Berapa rentak lah mak cakap? Berapa rentak? Dia rentak maksudnya contoh katalah iring pengantin kan lagu ni. Kan standard lah. Lepas tu katalah masuk dia rentak nak bersilat, dia dah lain. Betul. Jadi ada berapa semua rentak? Ada 5, lebih kurang 5 rentak. Okey, baik. 5 rentak. Masuklah kan macam kita. Termasuk nyanyian apa semua kan. Olah lah. Olah. Pasal nak buat satu lagu satu rentak macam belum ada sempat lagi. Faham. Kan. Ialah baru setahun lebih. Berlatih untuk membolehkan dia orang boleh main dulu majlis kahwin lah. Baik. Betul. Faham. Jadi nanti mudah-mudahan bila kita dah pandai, besok memang betul-betul pandai. Dia tak ada nanti terlupa lah. Lagu macam mana lupa kan. Kalau boleh tak nak lah. Satu-satu tu sampai main. Macam rangkaian lagu-lagu selawat untuk mengarak pengantin. Dapat dari mana? Turun-temurun daripada grup lama ke? Atau ada yang ambil lagi yang lama, ada juga yang baru lah. Kita ambil lagu-lagu yang baru-baru tu kan, macam lagu Assalamualaikum tu baru kan. Itu kalau lagu selawat yang biasa Maulidur Rasul tu memang dari dulu punya lah. Jadi selawat pun ada banyak-banyak. Banyak pukulan pun ada. Selain daripada macam contoh katalah selawat tu yang biasalah. Okey, lagu-lagu moden, lagu-lagu yang terkini lah agak-agak gitu kan. Lagu-lagu 60-an semua ada.
Ada juga. Jodoh Hari Raya pun ada. Jodoh Hari Raya. Lagu raya semua kan. Lagu Ya, betul. raya pun main juga. Gaya-gaya minta buat persembahan juga. Main lah Rumah lagu tuka raya. kan. Lagu Raya. Kita- Kupang kan. Kita Oh, nak antaranya Suasana Hari Raya. Suasana Hari Raya. Khalifah tu lagu apa? Apa tu? Lupa dah. siapa ingat dah lagu Khalifah apa tajuk dia? Oh, ada buku. Oh, ada buku. Kenapa tak dikeluarkan dari tadi? Tu dia, alhamdulillah. Buku Kompang. Okey, baik. Iya, tulis Arab. Tu dia. Selamat bersanding bunga hati, tajuk-tajuk banyak. Jangan buat main. Tu dia. Assalamualaikum Ustazah pun ada lagu Khalifah. Ni ada banyak lah seorang satu. Tak, satu dia. Ada satu ni. Satu ni ya. Ada Siapa lepas. yang nak kopi? Jadi bila kopi kita je nak lah. macam kata nak buat latihan. Macam mana dia orang nak hafal sambil main kompang? Kita buat seminggu 3 kali latihan. Ish, banyak. Seminggu 3 kali. Jadi dengan 3 kali berbekalkan kismis hari-hari. Alhamdulillah dia orang cepat makan. Cepat mahir. Sebab ada orang dia boleh nyanyi tapi tak boleh main kompang. Betul. Kan? Main Betul. kompang dah cloud nanti dia pergi. Kan? Ya betul. Tapi tak apalah. Maksudnya dalam kata lain benda ni banyak lagu ni. Kalau kata boleh dihafal sambil main kompang kira Ya, ya. baik tu. Ya. InsyaAllah. Dah copy paste. Ini kalau dah pegang ni tak lepas ni. Ni dah lock. Jadi macam yang abang ni kata tadi, bermodalkan kismis. Pasal ada kumpulan lain, Ya. banyak yang kita temu ramah, kita interview, ramai yang bermodalkan rotan. Tapi dia lain, dia nak kismis juga. Ini kalau berbekalkan rotan daripada 42 tinggal 2 je bang. Kalau berbekalkan rotan. Tapi zaman dulu, kalau zaman dulu lah maaf kalau zaman dulu kita kasar sikit, rasa tak ada masalah. Ya. Masalah. Budak-budak sekarang kasar sikit dah. Saya pun tak berani pakai rotan macam abang cakap. Saya yang lebam ni. Bukan dia orang. Budak sekarang. Video-video orang ni. Jadi pulang balik lah. Dia orang tak apa-apa. Takut suami dia tu kan. Tak ya juga. Okey lah, maksudnya macam ada setengah kumpulan, dia banner tu, Ya. dia buat lirik lagu kan, dia tulis besar-besar, Ya, macam besar. kat whiteboard kan. Ya. Dia tulis, dia sambil kompang sambil tengok kan. Itu ada juga jenis macam itu lah. Jadi kita bukan lah kembali sembang cerita kompang ni, kita berkongsi lah Ya. daripada kumpulan-kumpulan lain, kita berkongsi sama-sama lah kan. Macam Jadi, tu okey juga kan. Kita pun nak bagi tahu pada penonton lah. Sebenarnya ni satu usaha yang bagus Kalau boleh kumpulan kompang yang kat luar sana tu buatlah juga benda macam ni. Buku macam ni. Sekurang-kurangnya kita tahulah lirik ada, lepas ni nak main lagu apa kan. Jadi time latihan tu tak adalah terbuang masa banyak sangat. Jadi benda dah lock. Tak boleh lock. Hati. Okey, tak apa. Benda ni apa nama ni salah usaha yang baik. Dan Idea siapa ni? Puan Naslia Nasir. Mana? Mana Mana Puan orang Naslia Baik Nasir? keluar. Mana orang Puan dia? Puan Naslia. dia ni sebagai apa Dia admin kita orang. admin. Dia admin, dia tukang busana. Dia lah. Dia mesti ni dalam tim ni dia mesti ada pengurusi, Ya betul. ada jurulatih, Betul. ada setiausaha. Yang menguruskan ni lebih kurang inilah. Dia lah. Okey, bendaharinya yang megang-megang duit saya. Oh, bak duit dia. Ya. Tak reti pula nak bagi perempuan juga. Dia pula tak pilih Itu lah tu. Mana maunya dia pegang masalah, pegang duit dia. Duit lah. Pegang duit hilang Jadi masalah. kalau kata ada customer kat luar sana dia nak memerlukan khidmat kompang, dia akan inilah puan. Puan Naslia. Jadi yang nguruskan TikTok beliau. Ya dia. Okey, Dia. baik. Dia akan berurusan dengan saya ataupun Ketua Kompang. Setakat hari ni lah. Kompang ada total Oh, tak terkira. ada 50. 50 Kata ada 50. 42 ahli tadi. Ada 50. Kompang ada 50 lah kan. Ya, betul. Jido ada berapa? Jidur ada 3. 3. Jido ada 3. Ya. Paling besar Jido 16. 18. 18. Tu macam awak cium apa? Bau kambing. Memang dia takkan bau binatang lain. Kita kan bau lepas raya haji, patutnya bau lembu. Okey.
Jadi memang ambil daripada mereka lah ni. Ya betul. Pergi dia post ke mana? Arif post yang kompang mota kita pergi ambil. Pergi ambil lah tempat dia. Jadi pernah lah pergi tempat dia lah. Ya pernah. Masa hari tu pun kita buat kemarin sembang tempat dia. Oh, kompang mota. Cik Motar. Motar lah. Motar Cik lah. Motar, kompas Cik Motar dah tempat sini. Sampai barat, Lok Imarat. Kaki dia je. Okay. So yang paling besar ni 14 lah. Yang 14. 14 kan? Okay, jadi memang recommend daripada siapa-siapa ni? Ke memang tahu ini saja, dua ni saja? Ke ada yang lain-lain? Ada daripada JB pun ada kan sebenarnya kan? Ada JB pun ada. JB ada satu. Dua tempat ni direkomend lah. Recommend Dia lah. recommend. Tak tanya saya. Ulai ada satu. Siapa tu? Siapa? Jangan. Fendi lah. Tak ada siapanya. Tak ada siapa yang makan tu. Jangan. Kami yang daripada Kulai pun ambil dengan Cik Mota dengan Kumpang Arif. Member ambil juga daripada tu. Tapi ni okey lah. Selain daripada tu Jido pun ambil dengan mereka. Jidor ambil daripada Mota. Cik Mota. Cik Mota lah. Okey, selain daripada tu kita nak tahu okey, kita ada paluan, menyingkar, melu apa semua kan. Selain daripada tu apa yang biasa dimainkan? Buat masa ni kembang kami buat 3 je lah. 3 tu apa tu? Misalnya menyingkar, Menyingkar, lalu melu, dan menyilang. Nyelang. Okey. Jadi 3 Sebab masa ni 3. Baik, faham. Tapi 3 tu pun dah sedap. 3 tu pun dah sedap. Bunyikan dulu je. Okey, boleh je. Mahirkan dulu. Okey, selain daripada tu untuk kita nak tahulah yang mengajar tu semua orang yang sama lah. Maksudnya yang 3-3 paluan tu maksudnya daripada dulu lagi pun lagu itu lah. Ya. Nah, apa bagi kawan? Okey. Saya ada soalan lagi nak tanya ni. Nak tanya, silakan. Yang beli kompang dekat Muar lah Muar dan Batu Pahat. Kenapa pilih di Batu Pahat? Kenapa ya? Ni nak jujur ke tak jujur? Tak ada masalah, boleh. Untuk yang kompang Cik Mota, kita ada kenalan lah di sini. Kumpulan ahli kami ada kenalan dengan anak Cik Mota. Selain daripada kumpulan kompang yang kenal lah, yang maksudnya yang kenal dalam negeri Johor ni, mana kumpulan kompang yang agak kumpulan ni kenal kumpulan luar, maksudnya agak rapat ke? Tunas Harapan ni lah paling sebelah. Paling dekat Tunas lah. Harapan yang hari tu bertanding sama kan? Ya. Selain daripada kumpulan Murai tadi itulah. Lain macam Wira Seni ke, sebab sini keliling banyak ni. Macam apa Kota Tinggi ada satu Saujana. Sri Saujana. Sri Saujana. Tak biasa. Tak biasa lagi dengan dia. Tak biasa. Tapi Belum nanti kita biasakan. Okey. Actually diorang kita dah interview dah. Dah. Boleh pesan dekat Pak Tan. Betul lah Pak Tan. Sekali turun lah sini kan. Pak Tan. Jadi kalau macam katalah penjagaan kompang tu macam mana? Ada tak cara-cara penjagaan kompang yang boleh dikongsikan? Petua-petua lah, mana tahu orang lama kan. Dia kalau petua kena tanya orang tua. Petua tu tak adalah sangat pun. Cuma kalau pada saya, biasa saya jaga kompang ni, kalau kita nak letak ke apa-apa, dia macam mana pun mesti kayu bawah di atas. Kemudian kalau nak letak atas dia pula terbalikkan pula. Jadi muka jumpa muka lah. Kulit jumpa kulit, baik. kayu dengan kayu. Gitulah terus. Itu saya punya apalah kan. Sama Dan juga. Kemudian lagi satu, kalau misal kata dah lama tak kena apa, kalau terlampau sejuk kan dia jadi bunyi kan kurang sedap. Dan kena jemur pun jangan lama-lama sangat. Agak-agak okey dah. Dia tak perlu jemur lama sangat. Faham? Ada tak kompang yang perlu disedak? Ada. Jadi orang yang bertanggungjawab untuk sedak tu siapa? Memang dah. Semua pandai sedak ke atau seorang je yang boleh sedak? 3 orang. Kalau lelaki kebanyakan ramai lah yang boleh. Ramai boleh. Tapi buat masa Tangan ni kalau kerah-kerah hari. Betul. jadi kalau yang perempuan tu lah terpaksa lah minta bantu lelaki lah. Faham. Pasal kita main pun sama-sama. Yelah. Setiap habis main Buka. Tapi itulah yang perempuan ni dia, sebelum ni dia tak biasa sedak kan. Bila kata aku suruh cabut pun dia lupa. Besok sampai minggu depan nak main, tak cabut lagi kata.
Tak apa, tu biasa. Tu biasa. Buka Dia buka. buka sedak. Okey. Jadi bagi yang perempuan ni yang tak payah sedak. Yang Kadang-kadang dia orang tak nak. Oh, milih dah, pula. dah selesa dengan kompang dia orang. Pasal kasih ni banyak kan faham. kasih seorang satu kompang. Dia- Okey, dia- kau jaga bawa balik. Dia bawa setiap balik? kompang ni dia ada soul dia lah. Soul Jadi, dia jiwa Dia dia. macam gini, sebenarnya kita ada tips tau dekat tempat pemegang tu nama dia baloh. Dia ada dia dua baloh. jenis, jantan dan betina. Betul. Kalau orang perempuan dia suka yang jantan lah kan. Kalau yang lelaki biasanya dia suka yang betina. Dia tak sama saiz Ya dia. betul. Jadi yang itu kita boleh request dengan pembuat kompang. Kompang. Okey. Baik. Jadi kalau maksudnya kompang tu beli guna duit KRT atau macam mana? Duit job lah. Duit job main kompang. Ya. Ada tak sponsor dari luar YB ke? Awal-awal ada jugalah. Dapat berapa biji tu? 15 biji kompang, 1 jidur. Untuk starting dah. Starting. Jadi Starting tu pun kita dah ada kompang sendiri dah sebenarnya. Sebab dia seronok tengok kita aktif. betul, memang betul. Dia support lah. Dia bagi satu set lagi kat kita. Oh, itu YB. YB. Tapi itu Setakat ni yang paling bagus. besar rambut siapa? Ada Agong masuk sini ke? Oh, tak. Tak ada. Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan. Dengarnya Menteri Pertahanan. Tapi dia Wakil ahli dia. Parlimen Kota Tinggi dah. Khalid Nordin. Datuk Khalid Nordin. Itu tempat saya dulu tu, Bun Permas. Maksudnya kalau kompang tu dibeli dan dibagi bawa balik. Ya. Maksudnya masing-masing jaga kompang masing lah. Ya, betul. Ada dia nama? Terpulang dia orang nak tulis-tulis tak nak tulis. Tapi rasa-rasa dia apa kelebihan daripada kismis tadi kot. Apa yang tulis nama pun dia dah ingat lah. Dia dah tahu lah kompang ni lah. Kira Jangan kita terus sendiri punya Ya. lah. Pakai dah tak sedap nak tukar je tak ada masalah. Jadi just kalau kata macam rosak ke apa ke, buang ke atau repair? Oh, repair. Repair lah. buat masa ni belum ada rosak lagi kot. Belum ada rosak. Belum ada. Fikir hebat lah orang. Dia jagalah. Dia jaga. Jagalah. Kualiti penjagaan dia tu rapi lah. Sebab kadang-kadang salah letak tikus makan. Ya betul betul. lah. Itu cerita kompang. Nak tanya tidur pula. Oh. Orang yang bertanggungjawab jidur sepenuhnya. Kita serah pada Ah, sekali-sekali tu biar bercakap ni dia akan tidur nanti. Celik. Celik. Jadi nama Faris. Faris. Muda lagi Faris Muda. 20. 23 umur. 23 lah. Ya. 23. Baru umur kawan. Tu lah tu. Jadi yang main judo ada apa-apa teknik yang boleh dikongsikan selain daripada penjagaan dia macam mana? Untuk lelaki Faris lah yang main jidur. Bukan. Tak, bukan. Dia penjaga tidur. Penjaga. Oh penjaga. Dia bukan pemain tidur. Kau tapi tak boleh main? Boleh. 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 main juga. Jadi pemain utama jidur Pemain Oh, utama tadi. tidur Tu tadi. memang perempuan. memang perempuan. Yes. Oh, yang Dia Itu tadi tu. Main jidur dulu, otai-otai dulu dia. okey faham. Boleh otai-otai dah tak ada, kan dah tak main Okey, jidur baik, lagi baik. dia. Jadi dari segi penjagaan macam mana? Ke sama juga? Dari segi penjagaan sama je lah macam kompang kita orang Bawa balik. buat ni. Mana dia bawa balik? Memang tak bawa balik. Jadi maksudnya nak bagi dia tegang, Ya. bagi apa semua tahulah. Tahu. Teknik dia. Cuba share sikit, mana tahu kita pun tak tahu sangat. Kita pun Mana tahu teknik daripada Kita pun sana. nak belajar petua juga. dia. Betul. Original. Apa yang boleh dikongsikan? Dekat sepanah saja. Lain-lain macam sapu-sapu kemenyan tak ada Tak ada. Anda tahu nak bagi. tak pasal ada satu tim dekat belah-belah sana lah. Diorang pakai apa? Putih telur. Dia gosok kat situ. Tak keluar jin. Tak ada Tak keluar jin. Tak ada keluar je. Katanya petua. Lepas dia gosok-gosok dia jemur. Oh. Jadi dia Itu punya pada kulit dia ke atau Kulit dia, pada kulit. Kulit dia. Dan benda ni viral dekat TikTok. Ah. Jadi saya tak pastilah ni mazhab mana. Ya, ya. Kita nak tahu benda Betul. tu dibuat tak? Ah, Tak sini ada, tak buat ada. Pernah pula dengar. tapi tak apa, itu dah berkongsi. Dia Betul, berkongsi. betul. berkongsi. Boleh cuba. Selain daripada kita tegangkan guna sepanah tu biasalah kan, normal lah. Kita ada penyimpanan. Sebut pasal penyimpanan tadi, kita nak masuk pasal busana. Kan? Siapa yang simpan busana banyak-banyak? Busana. Dia ada orang yang dipertanggungjawabkan. Itulah.
pilihan nasi tu patut kena jawab. Untuk busana-busana ni. Untuk busana-busana. Tapi tak apa, macam gini, kita ringkaskan sikit. Berapa ada busana semua sekali? Untuk majlis, untuk majlis dulu. Kumpulan. Berapa set? Berapa set dia? Adakah majlis main baju macam ni je? Ya. Main macam ni je lah, maksudnya dalam ni. Ini, ada juga tempat majlis-majlis dia minta tema, macam tema klasik. Faham? Macam tema klasik tu individu. Maksudnya baju raya masing-masing? Ya. Oh, dia mix lah warna. Ya, mix. Oh. Macam yang baru lepas nanti boleh tengok. Kalau biasa kita akan pakai baju merun dengan baju hijau ni lah. Kalau dia ada permintaan tu permintaan begitu, klasik. Oh, macam gitu. Wah, Kita ini akan berpakaian begini lah. ini tahun-tahun 50-an ni. Klasik. Jadi untuk songkok, tanjak memang ada khusus atau macam mana? Tanjak. Tanjak lah. Tanjak khusus. Memang bertanjak lah. Memang beli untuk ni Kita sebenarnya ada soalan lagi nak tanya kan. Tapi kita Sebab kita rehat seketika. rehat seketika, kita sambung ke segmen ketiga lah. InsyaAllah. Baik.